Alright guys, so bulan April dah tamat. Now let's talk about our performance untuk bulan April lah. Okay, so without further ado, let's go. Okay, this is aku punya portfolio. Kita compare dengan S&P 500 dengan FBMKSCI. Okay, ini ialah exactly untuk monthly je lah. Okay, untuk April, bulan April sahaja aku rugi negatif 1.44%. Okay, kita turun sikit 1.44%. Okay, kita compare dengan S&P 500, that is 500 company terbesar dekat US. Okay, dia turun juga tapi tak seteruk aku. Okay, dia turun negatif 0.51 sahaja. Alright, kita compare pula dengan Malaysia punya market. Okay, ini ialah FBMKRCI, 30 company terbesar dekat Malaysia. Okay, naik 1.52. Okay. So, walaupun dia naik, okay, dia still cuba recover losses yang terdahulu lah. Okay. S&P 500 pun, okay, kalau kita tengok bulan-bulan sebelum ni pun rugi-rugi, bulan Januari saja untung. Okay. Difference dengan aku ialah aku punya bulan-bulan dulu yang untung. Bulan ni baru rugi. So, jom kita tengok pula data daripada year to date. Okay. Daripada bulan Januari 1 sampai hujung bulan April, macam mana performance dia. Alright, so ini daripada January 1st. Okay, kumulatif maksudnya dia continue lah tiap-tiap bulan. Dia on top of previous month punya profit. Alright, so portfolio aku, okay, start dengan 7.62, naik sikit jadi 9.39. Okay, March pun naik lagi 12.42. Okay, April sebab bulan April kita turun negatif 1.44 tadi kan. So dia akan jadi 10.38. Okay, rugi sikit lah. Tapi still my target is 1% per month. Okay, aku still above my target lah. Aku happy with that. Okay, kita tengok pula dekat S&P 500. Start 233 and then turun 0.87, turun lagi 4.93 and then turun lagi 5.66. Okay, dia masih in the red lah. Okay, aku happy dapat beat S&P 500. Sangat-sangat happy. Okay, next ialah FBMKRCI. Okay, untuk bulan April dia down dekat negatif 6.16, tapi kalau compare dengan March hari tu lagi teruk. So dia cuba recover balik. Okay, cuba naik ke arah positif lah, tapi tak cukup lagi. Banyak lagi nak kena cover tu. Okay, 6.16%. Right. So next aku akan tunjuk korang kat mana data yang aku ambil lah. Alright, this is aku punya data. Okay, daripada broker aku. Okay, untuk yang chart yang atas ni ialah daripada January 1st sampai April 30. Okay, dah bernampak kat sini 10.83%. Okay, sorry lah kalau kecil sebab aku tak pasti macam mana nak fit dua graph, dua chart ni dekat dalam satu slide. Okay, so kalau tengok date yang betul dengan jumlah lah profit yang aku dapat. And this account aku lah, boleh nampak yang account aku. And next, this is untuk April sahaja. Daripada 1 April sampai 30 April. And aku down lah 1.44%. Alright, next ialah S&P 500 punya data. Okay, this is S&P 500 punya data. Okay, ni monthly performance. Okay, ni cara aku kira lah. So basically kita ambil close. Close untuk April. This is close untuk April. Okay, kita tolak dengan open April. Bahagi dengan open April, darab 100%, kita dapat nilai 0.51 yang aku tunjuk tadi kat chart tadi. Alright, so untuk January 1st, maksudnya kita ambil baseline dia daripada January 1st lah. Okay, close dia still April. And kalau kita kira, kita dapat negatif 5.66. Right, so sama dengan S&P FBMKSCI pula, ini Malaysia punya stock market, sama juga untuk April. Kita ambil data April, ini close dia 1540.22, 1540.22 tolak dengan 1517.44. Okay, so ini performance for bulan April sahaja. Okay, kat bawah pula daripada January 1st. Okay, data 1540.22 sama, and open bulan Januari which is 1641.32. Okay, kita dapat dia down, masih down lagi, negatif 6.16%. Okay, at least ke arah baik. Okay, harap dia naik balik. Kan sekarang Malaysia dengan China macam cuba buat something. Okay, Malaysia nak lari sikit daripada US. I'm not sure. Kita tengok macam mana Malaysia punya plan. Harap-harap dapatlah recover balik.
Even though kalau Malaysia recover pun, aku invest kat US. Aku mengharap US lah recover. Okay. Mungkin nanti one day aku masuk masuk stok Malaysia kot. Not sure about that yet. Sebab Malaysia punya stok ni masih kurang volume. Okay, aku tak masuk stok yang kurang volume. Alright, so tak apa. Let's talk about my plan yang selepas ni. Okay, so sekarang ni aku nak share dengan korang what is my plan lah untuk future video. So, macam biasa, the first week memang aku akan sembang pasal performance untuk last month lah. Okay, macam yang aku buat sekarang. Okay, untuk the second week, aku plan untuk buat satu paper trading, follow along strategy lah. But this strategy is quite high risk and ramai orang Malaysia aku yakin masih tak tahu lagi. Okay, so apa strategi aku nak buat? Kita dipanggil Zero DTE SPX Naked Call Strategy. Okay, complicated kan dengar kan? Sebab memang complicated. Okay, so strategi ni dia ialah option strategi. Okay, untuk sell call punya strategi. Okay, sell call maksudnya kita jual benda ni macam kita jual insurans. Okay, so kita tak ada apa-apa barang, kita just jual satu kontrak dekat dia. Kalau harga lepas daripada certain harga ni, okay, kita akan beli atau kita akan jual stok dekat dia. Macam tu. Okay, so disebabkan risiko dia agak tinggi, high risk, aku ambil delta yang agak rendah. Okay, delta ni apa? Delta ni ada macam-macam kegunaan dia. Salah satu kegunaannya ialah untuk determine win probability. Okay, dia tak accurate dia tak accurate. Tapi boleh harap lah. Okay, so untuk delta yang aku pakai ialah less than 0.05%. Less than 0.05, which mean that probability untuk kita tak loss ialah 95%. Okay, when I said probability untuk tak loss means that zero still tak loss. Okay, $0 kalau kita dapat $0 still tak loss. Okay, $1 still tak loss. Okay, janganlah ingat dia sama ada win atau loss tu. Win guarantee $3 ataupun $10 tak. Zero tu still tak loss. Okay, so the problem pula high risk. Kenapa benda ni high risk strategy? Let's say dia go against our prediction. Okay, contoh aku cakap dia nak turun tapi dia naik. Okay, dia naik kau-kau. So bila dia naik kau-kau, loss is uncapped. Loss dia boleh jadi 1,000, 3,000, 10,000. Okay, loss is uncapped. Sebab kita tak letak duit kita awal-awal. Lepas dah berlaku baru kita kena bayar. Oh, berapa banyak yang berlaku. Okay, so ini quite high risk punya strategi. And kenapa aku buat ni? Aku just nak test strategi yang aku pakai ni boleh pakai long term tak? Okay, kalau loss lebih banyak tak? Okay, itu yang aku nak tahu. And then sambil-sambil tu aku nak tengok apa lagi mungkin ada indikator-indikator yang boleh bantu aku untuk detect bila sepatutnya aku buat strategi ni, bila untuk aku tak payah masuk strategi ni. Okay, so aku akan buat strategi ni daripada bulan 5 ni, okay, which is next week lah aku akan mula start sampai hujung tahun. Okay, kalau aku dapat satu idea yang cantik, baru next year aku akan start with real money. Alright, so next pula week 3 lah. Kenapa tak ada 3 guys tu? Okay, tak apalah, ignore lah. Assume ada week 3. Okay, untuk week 3 aku akan buat satu educational video basically about, okay, macam kat sini satu contoh, should you trade in the stock market? Okay, aku akan tanya, kita akan discuss apa jenis orang yang sesuai untuk masuk stock market. Sebab personally bagi aku tak semua orang patut trade stock market lah. Okay, sebab risiko dia terlalu besar. Baik korang simpan duit dalam SB, dalam tabung haji, dalam KWSP. Okay, so siapa yang layak? Layak kan? Siapa yang sepatutnya rasa patut invest dalam stock market? Okay, invest dengan trade ni pun perkataan yang berbeza. Okay, mungkin aku akan buat satu video explain about the difference between trade and investing. And then sambil-sambil tu kita masuk sikit detail lagi. Contohnya macam Sharpe ratio. Apa itu Sharpe ratio? Okay, apa itu PE ratio? Okay, Sortino ratio. Okay, macam mana nak tengok company tu bagi dividend yield yang bagus. Okay, kadang-kadang dividend yield besar, okay, bagi 30% dividend yield kan. Tapi kadang-kadang tak bagus. Okay, mungkin yang 2% dividend yield lagi better. Okay, so kita akan tengok benda tu semua on week 3 lah. Okay, kalau aku rajin, aku akan tambah satu lagi untuk week 4. Itu selalunya kita sembang-sembang benda lain lah. Mungkin aku kan student engineering, so mungkin kita sembang pasal engineering sikit.
pasal aku punya passion. Okay, itu extra, something else. Itu plannya lah. Tapi untuk finance, this is the thing yang aku akan buat. Alright, rasanya tu sahaja. I hope you guys have fun, okay, and gain a bit of knowledge. Okay, so actually aku nak cakap something. So every data yang lepas ni aku share kat korang, yang aku share kat atas tadi, like report daripada IBKR, okay, aku akan letak dalam satu Google Drive. Okay, link nanti aku letak kat YouTube, link bawah ni, kat description. Untuk korang tengok, aku tak ada tipu-tipu lah senang cerita. Okay, everything is there. And secondly, kenapa aku nak letak benda ni sangat, is aku nak tekankan for Malaysian to be a bit critical dengan orang punya result. Okay, why? Sebab kadang-kadang orang tunjuk result dia kan. Okay, aku untung 300 USD. Aku untung 3,000 RM dekat bursa. Okay, untung 5,000 dekat FCPO. Okay, the thing is, benda tu tak berlaku hari-hari. Okay, korang boleh tengok dekat performance aku sendiri. Mungkin aku tak hebat lah. Okay, mungkin aku tak hebat. Okay, so macam aku, 3 bulan pertama aku untung, and then aku rugi on the 4th month. Okay, it's okay, itu normal. Okay, the thing is, jangan mengharap korang boleh konsisten untung dengan banyak macam tu. Okay, so itu tak realistik bagi aku. Okay, aku nak lahirkan masyarakat Malaysia yang lebih kritikal and skeptical dengan orang punya performance. Okay, tanya diorang, betul ke benda ni konsisten? Okay, diorang tunjuk, oh hari ni sahaja untung banyak ni kan. Okay, tapi tak apa. So, itu bagi aku yang bila orang tak konsisten ni, orang pula senang sangat percaya. Okay, please, kalau korang rasa ada orang yang senang sangat percaya, share video ni. Tunjuk kat diorang, what is the best way untuk faham, which is tengok konsistensi. Okay, macam dalam slide, dalam aku punya Google Drive tu, aku akan masukkan daripada tahun lepas punya data. Maksudnya daripada bulan 1, aku masuk IBKR bulan 2 tahun lepas. Okay, daripada bulan 2 tahun lepas sampai bulan 4 tahun ni. Okay, aku akan letak monthly punya data lah. So korang boleh check everything dalam tu. Aku punya performance monthly macam mana, apa yang aku beli, apa yang aku rugi, kat mana aku rugi, kan? Apa stok yang aku dapat dividen pun ada dalam tu. Okay, apa stok yang aku jual masa rugi, semua ada dalam tu. Okay, korang boleh tengok everything. Okay, so again, aku harap korang boleh learn from my journey. Okay, aku punya mistake, aku punya winning, aku punya loss. Anything, kalau ada any question, please comment. Rasa benda ni berbaloi, please share. Rasa benda ni bantu orang lain juga, again share. And any improvement, any suggestion, comment. Okay, okay, that's all for me. Aku kena gerak dulu. Nak kena gunting rambut tak kemas. Okay, lepas ni nak kena tangkap gambar pula. Okay, that's all. Bye bye. Thank you for watching. Peace yo.